Satu aku terkilan dengan orang kita. Sampah. Hey. Okey, assalamualaikum dan selamat pagi geng. Okey, hari ni aku dengan bersama motor SYM LE. Aku pinjam. Okey, memandangkan motor aku tak siap lagi. So sekarang ni aku nak ride dengan kawan-kawan aku, yang mana kita nak pergi Lemah Toki untuk first destination, dan second destination kita nak pergi ke Temerloh. Okey, kita pergi ke Temerloh, makan ikan patin, dan last destination adalah Genting Highland. Okey. Dan untuk video on board memang tak ada lah geng. Sorry lah sebab aku pun untuk setup on board pakai handphone agak tak sesuai. Risiko untuk handphone terjatuh tu tinggi. So kan nanti dah jadi masalah lain pula. So nanti mesti korang akan tanya berapa top speed motor ni semua. InsyaAllah aku akan reply lah. Okay. So sekarang ni agak ramai kat member aku. Okay, sekarang ni tunggu lagi seorang dua untuk gerak. Sampai seorang dua terus gerak ke Lemah Toki. Macam biasa lah geng, janji Melayu. Nampak tu, ramai lagi yang ride semua ni. So sekarang ni aku dekat Petronas Taman Melati. Okay, tunggu dekat sini. Okay geng, so kita pun dah sampai dekat Lemah Toki dan aku pun dah settle makan. So dekat dalam tu aku nak record pun macam tak cun sebab sesak gila dalam tu, ramai orang. Tapi jangan risau, kita masih mengikut SOP yang disarankan oleh Kementerian Kesihatan. So kau tengok kat sana pun ada konvoi motor lain. Okay, daripada Putrajaya. Aku tanya diorang daripada Putrajaya. So sekarang ni dah settle makan sarapan lah, sarapan lemang. So nak teruskan perjalanan, nak pergi ke Temerloh Patin Bangau. Okay. So aku nasihatkan korang, kalau korang nak pergi Lemah Toki ni, elok seawal pagi lah. Pukul 7 tu dah seeloknya gerak daripada tempat korang. Kalau tempat aku pukul 7 lah. Tapi kalau tempat korang jauh daripada tempat aku, maksudnya luar daripada daerah Gombak, aku tak pasti. Korang kena setting time masing-masing. Tapi kalau pada Gombak, pukul 7 wajib gerak. So sampai sini lah 8.30, 9 yang tu dah cuncu time lah. Itu pun kalau sampai 8.30, 9 pun dah ramai gila. Kalau kau sampai lewat, tak tahu lah. Ini pun rendah daging dah habis. Kau bayangkan kalau datang pukul 10, 11, apa yang ada pun tak tahu lah. Okay. So jom kita teruskan ke Patin Temerloh. So okay guys, kita dah sampai dekat Patin Temerloh. Patin Temerloh belum buka lagi. Pukul 12 baru buka. Okay. Kau tapi lah. Perjalanan daripada Lemah Toki ke sini dalam sejam lebih, dalam 1 jam setengah. So kalau korang daripada Lemah Toki ataupun daripada tempat korang waste je selera Patin Bangau. Okay. So jom. So sekarang aku nak beratur. So aku nak masuk dalam. So okay guys, kau tengok ramai guys. Okay, nasib baik sebab tu aku cakap datang awal better guys. Sebab kedai ni buka pada pukul 12 hingga 4 petang. So sebelum 12 tu korang dah terpacak depan kedai ni. Okay, buka je orang nama debu guys. So inilah dia. Okay, so ni bahagian ekor di badan. Ekor tak silap aku, ekor RM10, badan RM8. So murah lah. So kau tengok saiz pun besar. So memang balut, memang sedap, memang padu guys. Tak sisi kau datang daripada jauh. Okay, so selamat menjamu selera. Okay, alright. So bismillahirrahmanirrahim. Makan dulu gang. So okay guys, settle dah makan. So ni aku bungkus untuk family aku lah. Okay, kita pergi mana-mana kena ingat family guys. Okay, belikan apa yang patut. Okay, so aku beli patin 6 ketul untuk family aku. So sekarang ni relax jap, bagi patin turun dalam perut. Okay,
So jadi next destination, last punya destinasi, kita nak ke Genting Highland. Tak tahu sama ada naik atas ataupun tak, tu tak pasti. Okay, ramai guys, ramai gila. Masa aku datang tu, aku punya group je dulu sampai. Lepas tu group motor besar, RZ, semua bersepah. So lagi sekali aku cakap, aku sarankan datang awal guys. Kedai beroperasi 12.30 hari sampai 4 petang. So datang sebelum ke 12. Okay. Okay guys, so sekarang kita dah sampai dekat area Genting Sepah. Area Genting Sepah, kita rehat kejap. Okay. Ada yang isi minyak, ada yang nak basuh muka, ada yang beli air. Ui, seat dia kebas guys, bontot aku kebas. Vibrate kau, tangan kebas. Depan makan mengantuk guys. Depan makan mengantuk, kita kena berhenti tu. So jadi take a break. Lepas tu sambung naik ke Genting Highland. Okay. Muka barai semua tak cukup tidur ni. Okay, so nanti sambung lah video bila dah sampai dekat atas. Tak tahu sama ada dekat Gotong ataupun sampai dekat First World tu. Apa nanti. So take a break dulu, okay. Okay gang, sekarang dah sampai dekat Genting Highland. So kita dah naik ke atas. Okay. Oh, motor ni pick up power. Kalau naik bukit memang champion. So sekarang ni kita dekat Cradle Rock. Oh, Awan Nano guys, Awan Nano Cradle Rock ataupun geng-geng aku panggil Batu Bertenggek. Sekarang ni tengah kabus, sejuk gila. So jadi dia ada jalan naik atas. Dekat atas tu ada tempat lapang sikit untuk ni lah. Dalam, kalau kau tanya aku dalam bermain tempat genting, dekat Batu Berayun ni paling berangin, sejuk gila. Kalau dekat atas tempat lain macam kurang sikit. Awan Nano guys. Dengan panas-panas dah bedal patin, pedas-pedas naik. Boleh demam ni. So inilah dia, muka barai tapi lega lah. Sejuk. Okay, so kita naik atas lagi. Okay guys, so kita dekat atas. Letih kat Batu Berayun. Kabus teruk guys. Soalnya nampak pemandangan. Berangin teruk, sejuk, memang function lah. Letih. Tapi satu aku terkilan dengan orang kita. Sampah. Nampak orang dah sediakan tempat yang cun-cun, buang merata. Tak faham lah aku. So dia berambil tepi jalan Dia nak menghampiri dah, naik ke First World. Bila dah nak sampai atas tu, kau tengok belah kiri, banyak orang terlajak. Sebab orang tak perasan. Sejuk. Gila sejuk. Okay guys, sekarang ni kita dah berada dekat atas, dekat First World. Kau tengok, tak nampak apa guys. Memang kampus teruk gila guys. Dia punya sejuk tak boleh cakap. Juga kan dia ada satu pot yang selalu kalau kau tengok yang orang pergi dekat Genting yang bagi, yang ada signboard ada suhu tu kan, dekat situ tak boleh berhenti sebab mengganggu laluan. So ada orang yang jaga, so dia tak bagi lalu. So sini je lah pot lot parking yang ada. Saja je naik kat sini saja nak ambil angin sejuk kan. Ya dekat bawah tu mana ada nak dapat macam ni kan. So memang luck kita orang. Dah berpanas, dah kenyang, dah makan benda pedas-pedas semua, kena pula benda macam ni. Ini kalau ada bantal tilam, sedap ni. Memang best guys. So lepas ni memang terbalik lah, tak ada ke mana pun. Hello guys. Okay, untuk next destination kita dah tak ada dah. So mungkin lepas ni terbalik je. Okay, saja nak ambil angin dekat sini. So aku rasa sampai di sini saja untuk episod kali ni. So jadi macam biasa, jangan lupa like, komen dan subscribe. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum. Okay guys, so kita sekarang berada dekat dalam Indo Theme Park. Dia jalan-jalan je. Okay.
Pada tanah tinggi pula. Meriah kan? Meriah gila. Enjoy lah view ya, enjoy lah. Kayak kat mana kita Ran? 就是个什么 Genting Skyway 是不是？是第8 Genting Skyway 不是的架子是。Jangan goyang bodoh. Tak.